Bukankah satu daripada tiga sering melaung-laungkan hasutan di dalam parlimen, dengan khusus RSN Raya? Pihak Yayasan Kubro akan menyaman pihak yang menceroboh dalam. Saya serahkan kepada Peguam Yayasan Kubro menjawab. Baik, kita akan mendapatkan arahan dari anak guam untuk tindakan lanjut, dan pada ketika ini kita belum menerima arahan untuk memfailkan tindakan saman. Sekiranya ada, saman akan difailkan di mahkamah yang berbidang kuasa. Setakat ini kita belum dapat arahan dari anak guam. Saya di sini merujuk kepada Facebook oleh ahli parlimen saya, iaitu William, di mana beliau telah menyatakan pada 12 Februari hari Rabu, beliau telah bersama-sama dengan Profesi Bersangka Cawangan Rawang telah membuat tinjauan ke lokasi kelompok itu. Soalan saya ringkas saja, ada atau tidak ahli parlimen saya yang tersebut itu membuat sebarang temujanji dengan pihak Yayasan Kubro untuk menjarahi pemerintahan itu sendiri? Setakat pengesahan dengan anak guam kami tidak ada. Ya, dengan penceroboh, dengan pemilih tanah tidak ada. Setakat sehingga saat ini tidak ada. Baik, akhir sekali sebelum kita tamatkan, ada satu perkara yang perlu saya bangkitkan sebab ianya melibatkan keseluruhan perjuangan darah. Saya percaya di perkarangan parlimen, 3 orang wakil rakyat telah membangkitkan isu secara tiba-tiba selepas kejadian robohan struktur di Rawang berkenaan, dan merayu supaya semua berhati-hati menjaga kesopanan dan kesusilaan dan tidak mengakibatkan permasalahan harmoni. Soalan saya kepada ketiga-tiga mereka, bukankah satu daripada tiga sering melaung-laungkan hasutan di dalam parlimen, dengan khusus RSN Raya? Bukankah beliau yang menampilkan hasutan secara salah? Dan sekarang bila dah nampak bahawa rakyat tahu apa undang-undang, adakah beliau sekarang ini risau dengan keadaan bahawa beliau tidak akan dilihat sebagai wira di masyarakat beliau? Ketidakikhlasan seperti inilah yang kami digarah dan rakyat di luar tidak boleh terima. Kami telah sentuh di dalam PC sebelum ini bahawa setiap pemimpin politik yang menimbulkan isu-isu perkauman, rasis, menimbulkan hasutan secara salah, menyalahi perlembagaan dan undang-undang, rakyat wajib tolak dan rakyat wajib kecam terlebih dahulu sebelum tolak.